Ana dan kita sama-sama lah, supaya akhir sekali Quran ni bukan sekadar buku tapi dia masuk dalam dada kita. Seperti mana Syahid Yahya Sinwar, waktu dia syahid tu, bila buka poket dia, kita ada tasbih, ada makturat, ada mentos, tapi tak ada Quran. Kita cakap Al-Qasam ni jiwa Al-Quran, tapi dalam poket tak ada Quran. Bila nak tanya Ustaz Mat, sebab apa tak ada Quran? Sebab Quran tu dah masuk dalam dada dia lah. Dia tak perlu dah untuk baca, memang dia dah boleh baca dari hati dah. Jadi kita doa sama-sama supaya Quran ni masuk dalam dada kita lah, insya-Allah. Kedua, ni ucapan Nas malam, kelas sana dah dengar. Jadi di mata manusia, orang yang hebat adalah orang yang khatam, syahadah, straight A's, nombor 1 batch, banyak giah pencapaian dapat. Tapi kalau dia tak dapat jawab satu soalan ni, di ibarat tin kosong. Kat luar nampak simu-simu, kat luar nampak menyilau kan, nampak mahal, tapi dalam nampak kosong, dalam tak ada nilai. Iaitu kau dah buat apa untuk agamaku? Jadi itu satu persoalan. Maksud Ana ni adalah orang tu kalau pun dia khatam, kalau pun dia syahadah, walaupun dia hebat mana pun, tapi kalau dia tak ada sumbangan satu pun kat agama Allah, dekat mata anda dia kosong, dekat mata Allah lagi dia kosong.